Daripada sisa kini muncul sebagai salah satu harapan baru dalam dunia tenaga mampan. Persoalannya, bagaimana daripada sisa from waste boleh membentuk menjadi fuel of the future. Dan hari ini saya bersama dengan seorang tamu undangan di studio yang datangnya jauh dari Johor, dari Pasir Gudang. Terima kasih saya ucapkan kepada teknologis Isyamuddin Mat Rashid atau lebih mesra dengan sapaan Isyo. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Dari Pasir Gudang terus ke sini. Betul. 4 jam tadi drive. 4 jam drive. Okey. Pasal ada banyak yang beliau nak kongsikan dengan kita, terutama sekali macam mana permulaan kerjaya, kenapa memilih cabang ini. Sebab saya pun masa dapat tajuk ni saya macam menarik ni. Daripada sisa buangan menjadi minyak. Betul. Nak tahu terlebih dahulu. Tapi kalau Isyo boleh terangkan siapa Isyo dan apa peranan Isyo dalam industri ni. Okey, Assalamualaikum. Salam. Saya Isyamuddin Mat Rashid. So currently bekerja sebagai lead production specialist for Ecoceres. So di Johor. Oh, okey. Dan bila kita itu betul-betul memperkenalkan diri. Nice. Okey, bila kita bercakap tentang industri ni, pastinya ramai yang akan nak tahu macam mana permulaan kerjaya. Adakah kena ambil cabang daripada engineering, chemical engineering mungkin permulaannya? Okey, so saya start career saya back in 2012, okay. 2012 sebagai junior engineer. So daripada Melaka. So sekarang ni pengalaman dalam engineering oil and gas, okay. 12 tahun. Sampailah recently saya join sustainability, which is the turning waste into fuel 2 tahun lepas. Daripada engineer lah saya kira daripada cabang engineer ataupun kejuruteraan, kemudian masuk kepada cabang inovasi yang baru, daripada sisa kemudian menjadi minyak. Macam mana kalau Isyo boleh kongsikan kenapa tiba-tiba nak bertukar arah, nak bertukar cabang tu? Okey, kalau kita tengok nature this process, dia sebenarnya daripada awal cabang engineering tu sama. Okey, dia masih chemical engineering. Cuma as we go along, the technology expand and it evolve. So daripada konvensional minyak mentah, pemprosesan minyak mentah, kita dah mula berubah untuk pemprosesan waste to convert into minyak lah, fuel. Okey. So apa tahu sebenarnya dia jadi macam sesuatu yang barulah untuk saya sebagai seorang yang bukan dalam industri ni. Okay. Bila saya tengok ni ni something new for me, sebab selalunya sisa buangan contoh macam kulit bawang yang kita dah diajar dari dulu dari zaman sekolah, dia akan menjadi baja. Okay. Tapi ini menjadi minyak. Jadi apa antara waste yang dimasukkan dekat situ, bahan buangan seperti apa? Okey, kalau bahan buangan yang terlibat dalam industri ni, contohnya minyak masak terpakai. Okey. So dekat dapur kita goreng ikan, goreng ayam. So minyak masak yang terpakai tu salah satu sumber kita punya feedstock, salah satu sumber bahan untuk kita proses lah. Selain daripada itu, daripada industri palm oil, waste yang terhasil daripada sisa sawit pun kita guna sebagai salah satu sumber untuk kita proses. Selain daripada itu, minyak haiwan, minyak daripada sampah sarap pun kita boleh recover untuk jadi salah satu bahan untuk kita proses. Minyak dari sampah sarap tu macam mana, Syul? Contohnya macam minyak yang terbuang dekat sisa sampah tu. Okey. Dia sebenarnya kita boleh recover minyak tu, perah and then akan keluar sisa minyak daripada sampah tu. So minyak tu kita boleh recover and then jadikan salah satu sumber untuk kita proses. Wow, okey. Dan menarik kan? Menarik. Sebab yalah hal ni mungkin ada orang tahu tapi tak cukup tahu secara detail mendalam kan dalam industri ni. Bila tadi Isyo kata satu daripada minyak daripada sisa buangan, ada minyak yang terpakai. Betul. Sebab kadang-kadang orang kita, especially seluruh rumah, cara buang minyak tu pun salah. Betul. Ada cara juga nak macam mana kita nak buang minyak tu supaya dapat dikitas semula kan. Betul. Kalau boleh kongsikan macam mana daripada minyak di dapur tu boleh diubah. Okey, saya share tips lah. Tips di dapur. So tips di dapur, kalau ada minyak masak terbuang tu, sebenarnya kita boleh jual.
Okey. Kita boleh jual. So tengok pada area, contoh dekat Johor kita boleh jual dalam RM2.5 sekilo. Okey. Jual di petrol station Sebab buat saya nampak masa di ni, Petronas pun ada juga salah satu kita punya government punya insentif adalah untuk promote this industry lah. So banyak company yang akan adakan pusat pengumpulan. So minyak ni akan dikumpul di satu tempat yang mana contohnya suri rumah, kedai-kedai makan dapat bawa minyak ni pergi ke collection center, contohnya stesen minyak, and then dijual di situ. So akan ada collector yang akan belilah minyak tu. So yang tu macam mana kita sebagai orang awam contribute untuk proses minyak tu. And then daripada situ vendor yang kutip minyak tu akan hantar ke kilang-kilang yang besar untuk diproses lah. Okey. So kalau tengok dia punya supply chain dia daripada consumer, which is kita, kepada orang tengah yang akan collect, and then orang tengah tu akan jual ke kilang-kilang besar lah. Ya, dan dia patah balik semula. Okey, chain dia macam tu lah, dia berputar dekat situ. Betul. Tapi daripada proses baik daripada minyak yang terpakai, baik daripada minyak sisa buangan, macam mana dia boleh tukar menjadi bahan api tu? Dia punya proses tu macam mana? Okey, proses dia untuk menukar sisa buangan kepada minyak, dia ada banyak teknologi. Okay. So untuk teknologi yang kita guna di Ecoceres, dia panggil HEFA. 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 So dia punya maksud dia hydrotreated ester fatty acid. So untuk minyak-minyak buangan ni, dia duduk dalam kategori ester dan fatty acid. And then hydrotreated tu maksudnya reaksi untuk menghasilkan minyak yang boleh dipakai menggunakan hidrogen. So dia panggil hydrotreated. So teknologi ni kita ada dekat kita punya plant yang mana dia akan go through certain process untuk final dia akan hasilkan minyak ni lah. Salah satunya kalau Mira pernah dengar Sustainable Aviation Fuel, minyak kapal terbang Mampan, Lestari, and then daripada situ pun kita boleh hasilkan dia panggil hydrogenated vegetable oil. Yang ni dia sama macam diesel. Dia sama macam biodiesel. Dengan ada satu lagi kita panggil bionafta. Okey, itu apa pula yang itu kita guna untuk dalam petrochemical. Wow, okey. So dia bukanlah pasal macam minyak kereta ke apa ke. Dia different lah Okey, dia buat masa ni untuk teknologi ni minyak ni dia terpakai untuk kapal terbang, yang mana yang saya mention tadi, Sustainable Aviation Fuel untuk kapal terbang. Untuk biodiesel buat masa ni untuk lokal kita pakai untuk running the generator untuk data center. Okay. And then untuk nafta tu, bionafta tadi tu, yang tu kita pakai untuk petrochemical punya industri lah. Wow. Okey, dan ini yang kita nak tahu ni, sebab macam mana apa peranan Ceres sendiri dalam rantaian ni? Macam mana? Okey, peranan Ecoceres dalam rantaian ni sebenarnya kita cover full cycle of processing lah. So kalau kita tengok dia punya rantaian dia daripada bahan mentah, kita ada team across the world lah. Untuk Europe kita ada tukang cari minyak untuk diproses. And then along the way pun kita ada planning team yang mana plan untuk campur minyak, untuk plan bila minyak ni nak sampai ke Malaysia untuk proses contohnya. And then untuk other than that, untuk operation pun buat masa ni kita ada 2 plant. Malaysia ni actually second plant Ecoceres punya second plant. Wow. So untuk plant pertama kita ada di China. Okey. Di China. So yang tu dah operate lebih 10 tahun. Ya. Lebih 10 tahun. And then Malaysia kita baru sahaja operate tahun lepas. So kita manage to call kita punya Malaysian first SAF Oktober last year. So kalau daripada konteks rantaian tu,
kita ada daripada pencarian bahan mentah, kita ada dari segi pemprosesan, proses minyak tu daripada waste kepada minyak yang berharga, dengan kita pun ada untuk planning produk. Maknanya cari siapa yang nak beli. Okey. Siapa yang nak beli biodiesel tadi, siapa yang nak beli SAF tadi. Yeah. So almost full cycle, kita EcoCeres ada full cycle lah of the ni lah. Wow. Itu yang pentingnya untuk kita tahu minyak yang dekat rumah kita tu, siapa sangka kan Betul. ini bila kita semula Betul. boleh generate satu tenaga minyak yang baru kan. Betul. Bahan api yang baru, dan saya tak sangka tau, sebab kita goreng ayam, goreng ikan macam kita cakap tu kan. Betul. Jadi cara nak buang, cara nak kumpul dia, letak dalam botol ke apa kan. Betul. Saya sendiri pun kumpul minyak tu dan jual. Okay. So at least boleh cover balik lah kan. Betul. Jangan buang dalam sinki. Habis tersumbat sinki nanti. Dan kalau ikutkan dalam pengalaman kerjaya Isyo sendirilah, apa cabaran yang paling besar ataupun pengalaman yang Isyo rasa, wow, this is something new for me? Okey, cabaran yang paling besar sepanjang career saya, kita dah terbiasa dengan konvensional minyak mentah, minyak crude oil. So teknologi lama kita banyak guna minyak-minyak daripada dalam tanah untuk hasilkan hasilkan diesel, minyak kereta, LPG. So yang tu dah common dalam kita punya industri. And then untuk sustainability ni, untuk yang minyak daripada waste ni adalah benda baru. Jadi saya dah berkecimpung dalam conventional crude oil processing ni, minyak mentah daripada tanah ni, dah hampir 12 tahun. Okay. And then untuk shift daripada conventional processing minyak daripada tanah ni, crude oil ni, kepada waste, 100% waste. Kat situ pun pada saya lebih kepada open up challenge yang barulah. And then untuk belajar teknologi baru tu pun susah. Daripada benda yang kita dah biasa 12 tahun kepada something yang kena belajar baru. So yang tu antara challenge yang saya kena hadapi lah. Kalau tengok sendiri daripada Malaysia, kalau Malaysia sendirilah, kita sendiri, pada pendapat Isyo, dia punya knowledge tu sampai tak dekat warga Malaysia ni tentang industri ni? Buat masa ni kita nampak Malaysia dalam persediaan towards that direction. So in term of young talent development, I think we are going towards that direction. Menghala ke situlah. And then kita pun ada buat event dengan university. And then daripada resume yang kita dapat tengok banyak projek-projek dah start into green energy, into reduce carbon capture. So rasanya pada pendapat saya, kita dah mula develop kita punya talent dalam industri ni lah. And then untuk pengetahuan Mira juga, pelan yang kita ada dekat Johor ni, lebih daripada 80% adalah lokal, adalah orang Malaysia. So itu antara tanda-tanda yang kita pun sebenarnya ada capability untuk lead the industry lah. Ya. Mungkin di peringkat sekarang ni, satu, perlukan awareness untuk ramai lagi yang tahu, dan yang kedua ialah macam mana kita nak mereka ni untuk, macam mana Isyo kata tadi, yang talent tu kita ada, tinggal kita nak push lagi mereka ni untuk terus ke depan lagi kan. Betul. Dan tadi Isyo kata untuk kita belajar satu perkara barulah daripada crude oil, kemudian kita nak buat daripada oil yang kita dapat daripada waste ni. Bukannya mudah kan, itu pun ada cabaran tersendiri. So macam mana waktu tu Isyo you tackle dia punya challenges tu? Okay, kalau kita tengok dari segi teknologi, macam contohnya kita ambil waste daripada palm oil, daripada industri makanan. Kebanyakannya minyak ni datang daripada, kalau especially Malaysia lah, minyak sawit, minyak sawit. And then minyak sawit ni dia kalau fokus tu teknologi dia sendiri, dia banyak dalam industri makanan, dalam industri
kita recycle balik minyak. Contoh ada minyak yang kita beli dalam paket tu kan. So yang tu namanya minyak recycle. So dia go through pemprosesan untuk qualifykan balik minyak tu untuk selamat digunakan. Oh, minyak paket tu? Minyak paket tu. Lah, okey. Sebab So, tahu. so kalau tengok dekat tu dia tulis apa ni, minyak yang dia recycle lah, yang kita guna balik. So dari segi teknologi apa yang saya nampak adalah kita cuba nak integrate teknologi daripada so-called teknologi makanan kepada teknologi oil and gas. So kat situ macam mana nak integrate tu? So dekat situ pun challenge lah. So apa yang saya pernah experience untuk teknologi makanan ni, saya tak pernah experience teknologi makanan, tapi bila nak venture into this untuk hasilkan minyak daripada waste ni, dia akan go through satu proses yang sangat tipikal dekat food processing. And then lepas pada tu dia akan pergi ke so-called oil and gas punya teknologi lah. After that baru keluar SAF, baru keluar biodiesel, baru keluar bionafta. Okey. Berapa banyak tan sisa yang diperlukan untuk hasilkan certain amount of fuel? Berapa banyak apa? Tan sisa mungkin? Tan sisa. Kalau kita tengok dari segi pelan punya kapasiti, kita kalau ikut design kita boleh hasilkan up to 420,000 tan per year. So banyak tu. Wow, itu yang pentingnya, kena ada pelapis muda ni yang talent ni untuk masuk dalam industri ni. Kena bakat-bakat tempatan ni kita ada. Betul. Sebab macam mana Isyo kata tadi, 80% kot. Betul. Memang warga tempatan kan. Betul. Jadi maksudnya mereka ada minat lah. Betul ada minat. And then kalau kita tengok pun banyak yang dah biasa dengan conventional punya oil and gas, mula pergi ke arah sustainability lah, minyak daripada waste ni. And then untuk pelan-pelan yang dah biasa running dengan minyak mentah, minyak daripada tanah ni, dah mula campur dengan waste untuk create that sustainability lah. Cuma untuk EcoCeres kita fokus kepada 100% waste. So memang waste semata-mata jadi minyak yang berharga lah. Kalau mungkin ada satu fun fact lah yang orang tak tahu tentang anything yang you are saying now yang Isyo nak kongsikan. Okey, untuk saya tanya Mira lah, pernah tengok tak biodiesel, SAF tu, nafta tu, pernah tengok tak? Tak pernah tengok. Rasanya colour apa? Oh, warna apa Saya rasa mungkin lah, saya teka. Saya rasa mungkin warna coklat. Warna coklat. Mungkin. Kita akan Waste tu colour apa? Contohnya minyak masak terpakai tu kan, colour apa? Hitam. Okey. Nak tunjuk ni. Alamak. Ni. Kan? Ni adalah colour biodiesel, colour SAF and colour nafta. Jernih. Oh, ya ke? Betul. Ni colour dia. Oh, yang telah diproses. Yang telah diproses. Wow. Dan yang kita hantar ke tangki produk, inilah colour dia. Wow. Baru saya tahu punya minyak yang jernih Betul. Wow. Okay. It's a new fun fact yang saya dapat tahu sekarang. Kenapa? Setelah melalui segala tapisan lah dia menjadi warna jernih tu. Betul. Wow. Dia ada certain yelah, bila kadang-kadang ada minyak ni yang dah siap, dia ada dia punya kategori dia. Kan? Ini kategori yang premium ke? Dia ada level-level tersendiri ke untuk minyak? Untuk minyak yang kita produce, yang kita hasilkan, saya pecahkan into beberapa proses lah. Dia pertama ni, minyak ni akan sampai ke kita punya tangki. So sebelum kita proses ke dalam, kita kena rawat dia. So apa maksud rawat? Kan minyak waste ni kan hitam, banyak air, banyak keladak kan. So benda tu kita kena buang dulu. Sebelum kita hantar ke unit yang boleh convert benda tu ke minyak yang berharga, kita kena buang dulu. So dia akan masuk ke satu unit ni. Unit ni dia akan buang air, dia akan buang keladak, dia akan buang semua benda-benda yang kita tak nak lah, macam oksigen kan, dia dah teroksida. Teroksida kalau biasa dengar lah, teroksida. So benda tu kena buang, nitrogen kena buang. So bila kita dah buang semua tu, dia akan pergi ke satu unit lagi ni. Satu unit ni dia ada pemangkin, ada catalyst.
So catalyst ni lah yang buat kerja tu. Catalyst ni lah yang akan ubah waste tu kepada produk yang kita nak. Yang 3 tadi tu lah, yang main produk tu lah. So kita dah rawat dia, and then dia masuk ke unit utama ni. Unit utama ni dia akan convert kepada produk. And then tadi saya cakap pasal hydrogen kan. So untuk reaction tu dia perlukan hydrogen. So kita akan ada hydrogen untuk pastikan reaksi tu berlaku. Okay. And then daripada situ baru kita boleh asingkan 3 produk ni lah. Biodiesel, and then SAF, and then bionafta. Wow. Dan semua ini dilakukan oleh Ecoceras lah. Betul. Wow. Betul. Wow, okay. Sebab kadang minyak yang crude oil ni, tak, kalau saya salah betul kan, dia ada, kita ada sweet oil kan. Kita ada certain level tu. Tapi kalau untuk yang daripada sisa ni, setelah melalui semua tapisan tu, dia akan still quality dia akan sama lah kan untuk semua. Untuk semua, kalau kita nak samakan produk, dia punya spec dia untuk SAF ni dia sama je macam yang produce daripada minyak konvensional tu. So spec dia untuk jual almost sama. Cuma yang berbeza adalah dia punya sumber dia datang. Kalau minyak daripada tanah tu, sumber dia daripada dinosaur beribu-ribu tahun dulu jadi minyak, jadi fosil, betul, jadi minyak kan. Tapi yang untuk waste ni datang daripada makanan. Ya, harian punya lah kan. Betul. Tadi Mira mention pasal sweet crude. Tu sebenarnya sweet crude tu dia bergantung kepada berapa banyak sulfur yang ada dalam minyak tu lah. I see. Lagi kurang lagi manis. Lagi kurang lagi manis. Lagi banyak dia jadi sour crude. Sour, ya. Okay. So yang tu sebenarnya ada pada conventional crude oil processing lah. Tapi untuk minyak masak ni dia tak ada sulfur. Dia banyak tadi teroksida, banyak air, banyak keladak. Itu adalah benda yang kita kena rawat lah. Berbeza dengan yang tadi tu, yang konvensional tu. Yang konvensional tu kita kena buang sulfur sebab dia masam. Banyak sulfur kan. So kita buang sulfur, kita buang nitrogen. Itu beza dia. Wow, okey. Okey, dan kalau mengikut pandangan Aisho, adakah sebenarnya Malaysia ni kita dah bersedia untuk menjadi peneraju dalam industri bahan api yang boleh diperbarui ni? Kalau tengok pada masa sekarang, mengikut pada pengalaman saya, kita start plan ni daripada zaman projek. Saya start join dulu 2014 hujung tahun. Kita orang sama-sama ni lokal lah, semua local talent ni kita sama-sama going through fasa projek, and then fasa startup. Semua dengan team daripada lokal. So kita ada saya boleh katakan kita ada capability untuk stay relevant in the industry lah. And dalam masa yang sama pun kita ada capability untuk develop young generation. So let's say kalau ada talent-talent yang nak involve dalam industri ni, a lot of seniors, a lot of people with the right expertise can guide throughout the process lah sampai dia orang boleh operate sendirilah. Peluang kerjaya tu banyak lah. Peluang kerjaya saya boleh katakan banyak. Kita tak limitkan industri ni hanya jurutera, engineer. So kalau tengok dari segi cycle, untuk industri ni not just engineer, dari segi planner pun boleh involve dalam industri. So maksud saya planner ni macam cari feedstock, cari customer untuk jual the produk. Yang tu pun salah satu daripada cabang industri lah. And then bukan tu saja, macam engineer yang join mechanical, join instrument, itu pun adalah dari penting dalam plan lah. Tanpa diorang kita tak boleh nak maintain plan running. So all of these rules sangat penting dalam industri. So agak-agak generasi muda Malaysia kan, boleh tak jadi game changer dalam sektor ni? Apa yang saya nampak, kita boleh jadi game changer, sebab kita pun
follow aspirasi negara nak menjadikan Malaysia ni salah satu hub untuk produce SAF, and also a hub untuk kita hantar ke luar negara. Maknanya sekarang ni pun in term of demand banyak di luar negara. Malaysia masih belum ada mandate lah untuk campur SAF ni dalam kita punya minyak kapal terbang. So 5 years along the road, Malaysia akan mula mandatekan campuran minyak ni lah. And then dalam masa yang sama kita pun seiring akan develop kita punya talent untuk have our young talent to maintain the industry lah. So kalau lah mereka yang berminat, okey, sebelum ni kita tahu kalau sekolah menengah, kita tahu dah lepas habis SPM ni nak masuk bidang engineering sebagai contoh, nak jadi engineer. Tapi sebenarnya cukup meluas, apatah lagi dengan ada pelbagai cabang-cabang baharu sekarang ni. Apa antara kemahiran awal yang mereka perlu ada, mindset awal yang mereka perlu prep kalau nak sertai apa yang Isho and the gang tengah lakukan sekarang? Okay, kalau pada pendapat saya untuk encourage, kalau dapat encourage daripada peringkat awal lagi bagus lah. Sebab kalau daripada sekolah pun dia dah have a clear mindset kat mana dia nak pergi, lagi bagus lah. Dari segi skill set yang diperlukan, in reality semua subjek-subjek yang ada tu semua penting. Semua penting. Subjek tu dia akan bagi kita foundation yang bagus, asas yang bagus untuk grow further lah. Contohnya Mira kan, apa subjek yang Mira belajar? Oh, saya suka bio. Suka bio. Sebab saya rasa apa yang saya belajar tu semua ada dalam badan saya. Okey. Ini guna tak dalam kerjaya Mira? Dalam kehidupan seharian, yes, guna. Sebab kita macam kenapa kalau kita sakit tekak sebab apa, kalau kita luka macam mana dia boleh sembuh. Tapi dalam kerjaya taklah sebab saya bukan doktor. Macam tu. Okay. So konteks dia apa yang ada pada subjek tu semua kita kena belajar. Dia adalah asas yang kukuh lah untuk kita jadi someone lah, untuk kita berjaya dalam kerjaya. Apa yang paling penting sebenarnya aplikasi dia. Macam Mira juga, dia tak ada dalam kerjaya, tapi dalam kehidupan seharian, macam mana Mira gunakan skill tu dalam kehidupan seharian. Sama juga macam untuk engineering. Macam contohnya untuk student, saya chemical engineer kan, untuk chemical engineering kita belajar mass balance, kita belajar process control. Banyak ni buat latihan apa semua kan. Tapi kadang dekat universiti kita tak dapat relate dengan industri. So apa yang paling bagus adalah sebenarnya belajar dan praktis dan apply. So yang tu akan menjadikan kita punya skill set lagi relevan lah. Belajar dan juga apply. Jadi macam mana kalau mereka nak mempertimbangkan industri ni, adakah wajar untuk mereka mempertimbangkan industri ni? Kalau ya, mengapa? Pada pendapat saya, ya. Sebab contohnya lah kalau ada kita punya adik-adik kita, anak-anak kita yang bapa saya nak join oil and gas lah. Oil and gas kan. Tapi kita duk dengar nanti lama-lama minyak habis lah. Kan duk korek proses habis. Semua dah guna EV pula semua sekarang. Semua dah guna EV. Semua dah beralih ke arah EV, ke arah green energy kan. And then untuk SAF ni, untuk waste into fuel ni, dia sekarang ni dia tengah emerging. So semua nak buat SAF. Semua nak buat SAF sebab dia tengah orang kata hot lah, hot sekarang ni. So seiring dengan kita punya aspirasi pun 10 years down the road, industri ni akan matured. And then pada masa tu kita perlukan talent yang cukup lah untuk sustain the industry, especially dekat Malaysia. So kalau tanya saya, jawapan dia. Dia stabil bukan sebab dia hanyalah sekadar trend kan. Dia stabil dan juga relevan. Lagi-lagi bila macam mana Isho kata tadi, 5 years 10 years akan datang, dia still akan terus relevan untuk industri ni, betul kan? Betul. Dia bukan kerana semata-mata is a
new trend yang semua orang nak join ke apa ke kan. So itu yang saya kira penting untuk ibu bapa sendiri faham dan juga tahu. Sebab kadang-kadang ada setengah generasi muda sekarang Gen Z ni dia lebih cenderung ke arah buat je lah apa-apa kerja asalkan gaji banyak. Dan semua nak yang easy, kerja yang senang, yang mudah, asalkan gaji banyak. Macam tu. So itu yang that kind of mindset yang kita nak betulkan sebenarnya. Sebab kalau tak ada diorang ni, tak ada mereka ni, siapa lagi yang nak take over nanti? Betul, betul. So macam mana Isyo nak sampaikan pada mereka kat luar sana tu, STEM industry kan, untuk parents sekali sebenarnya sangat-sangat relevan, sangat-sangat critical, sangat diperlukan untuk masa hadapan. So untuk tu kenapa saya kata dia relevan untuk masa hadapan, sebab kalau kita tengok waste ni pun dia, kalau tengok kita compare tiap-tiap tahun lah, waste ni dia bertambah ke berkurang? Bertambah kan. Manusia pun bertambah, lagi banyak orang, lagi banyaklah waste yang kita hasilkan. So kalau kita tak ada industri yang consume the waste, over time benda ni akan accumulated. So in a way dia akan mencederakan dunia kita lah, kalau kita tak rawat waste ni lah. Jadi apa yang kita kena educate kita punya young generation ni, kita perlukan industri yang dapat address concern ni lah, concern especially to harm to the world ni lah. And then apa yang dapat disarankan adalah sekarang ni berapa? Sekarang ni kan Isyo, Gen Z ni especially kan, semua nak jadi content creator, influencer. Kalau semua nak jadi influencer, content creator, siapa yang nak uruskan sisa-sisa ni kan? Yang akhirnya boleh menjadi bahan api. So itu yang kita nak betulkan balik mindset mereka tu. So dari konteks tu, kalau kita tengok betul banyak yang nak kerja tu tengok pada gaji lah. Saya tak kata bidang ni gaji dia besar, tapi sebenarnya benda tu dia datang dengan apa skill set yang kita bawa lah. So kalau kita dilatih, kita dilatih untuk jadi engineer yang bagus, untuk jadi pekerja yang cemerlang. So benda tu dia akan datang sekali dengan insentif tadilah. So lagi bagus kita, lagi baguslah gaji yang kita dapat. So dari konteks tu ada kerja yang senang tapi gaji banyak, tapi realiti dunia tak macam tu. Selalunya kita kena go through fasa susah dululah. And then baru senang. Susah dulu, senang kemudian. And then miskin dahulu, kaya kemudian. So macam itulah analogi dia. True. Saya tertarik lah ayat tu. Sebenarnya realiti dunia tak macam tu kan. Kadang-kadang betul. Kita rasa macam senang nak dapat, pada masa sama senang nak hilang. Jadi it's better untuk kita start daripada bawah, and itu yang pentingnya ada ilmu tu. Betul. Ilmu tu penting tu. Betul. Macam mana dia akan guide kita di masa hadapan nanti kan. Dan especially ilmu yang berkaitan dengan seperti mana yang Isyo terangkan tadi, tentang teknologi, tentang minyak, bahan sisa buangan ini, bagaimana dia boleh membantu melestarikan alam sekitar. Itu penting sebenarnya, dan saya harap ibu bapa di luar sana dapat membimbing dan mendidik anak-anak untuk ada that kind of mindset lah. Betul. Jadi last word daripada Isyo, apa sebenarnya harapan dan juga kata-kata lah kepada mereka di luar sana, generasi muda di luar sana, supaya jangan ragu-ragu untuk mencuburi bidang ni? Nasihat saya dan harapan untuk industri ni, sebenarnya dia tak terhad kepada engineering lah. So kalau kata kita anak-anak ataupun adik-adik kita berminat untuk join industri ni, dia ada banyak cabang yang kita boleh join. So contohnya kalau minat planning, boleh join planning punya team sebagai planner untuk mencari feedstock contohnya. Sebab untuk industri ni challenge dia adalah untuk memastikan kelangsungan bahan mentah ni. Sebab dekat Malaysia ni bahan mentah ni dia tak stable. Untuk dapatkan kelangsungan tu susah. Jadi itu adalah cabaran dalam industri ni lah. So kalau kata ada adik-adik kita, ada anak-anak kita yang berminat
boleh join under planning punya function untuk sourcing feedstock. Sebab yang ni pun boleh pergi luar negara tau. Contohnya lah kalau dalam EcoCRS yang buat feedstock ni dekat Europe. Okay. Dekat Europe. Contohnya lah kalau let's say apply for EcoCRS kan dapat kan. Kau boleh pergi Europe, siapa tahu. Betul. So itu salah satu function lah. Another function macam saya sendiri untuk operate plant, untuk logi. So yang tu lebih kepada engineers lah. Chemical engineer, mechanical engineer, instrument engineer, electrical engineer. So ini adalah function-function yang kita adalah dalam engineering. And then other than that pun kita ada logistik, untuk logistik untuk apa ni, kapal bawa masuk minyak, bawa keluar produk. Tu pun salah satu cabang yang anak-anak kita, adik-adik kita boleh try to explore lah kalau nak join the industry. And then kalau kata tak suka masuk site, ada juga apa ni, HR untuk this industry, ada juga accounting untuk this industry, hydrocarbon accounting contohnya. Jadi dia punya cabang dia luas. Dia tak terhad kepada engineering sahajalah. Wow. Okey, daripada segi gender tu tak ada masalah, lelaki gender perempuan. tak ada masalah. Tak ada masalah. Tadi kata industri ni kita contohlah 3D industry, difficult, dirty and lagi satu dangerous. So lelaki je boleh, perempuan mungkin susah sikit nak masuk. Dia tak terhad kepada gender lah. Okay. So mungkin satu yang parents boleh galakkan anak mereka lah. Betul. Dan terutama sekali dalam STEM lah. Itu pun kalau Isha boleh sampaikan kepada ibu bapa di luar sana, sebab Isha sendiri pun ada anak kan. Macam mana nak sampaikan kepada ibu bapa di luar sana supaya galakkan anak-anak kalau mereka minat dalam sains, dalam ini kan yang berkaitan dengan teknologi, silakan. Untuk kalau nak galakkan parent untuk sertai industri ni, lebih kepada beri pilihan kepada anak-anak untuk decide dia punya direction lah. And then untuk our responsibility adalah sebenarnya educate lah, untuk educate anak-anak kita, cerita kat dia apa realiti dunia. Saya suka cakap pasal realiti dunia sebab kadang-kadang kita tak nampak realiti dunia ni. So macam realitinya kita tengok pun global pun dah mula ke arah green energy. So ini membuka peluang baru kepada peluang-peluang kerja dalam industri ni. So kalau kita nak galakkan anak-anak kita supaya ada peluang yang tinggi untuk bekerja dalam industri waste to oil ni, so adalah peluang yang baik lah. Banyak contohnya anak kita sekarang ni kat sekolah menengah, and then lagi 10 tahun dia akan masuk ke bidang pekerjaan. So untuk ada chances yang tinggi diterima kerja, so boleh educate anak kita. Industri ni tengah membangun, why don't cuba industri ni. So tu salah satu nasihat lah kalau kita tengok daripada konteks waste to fuel punya topik lah. So ada peluang kalau mereka nak menyertai EcoCRS, ada peluang. Ada peluang. Kalau ada opening boleh apply. Tak ada masalah. Ada opening boleh apply, boleh terus cari. Kata saya nak cari Encik Isho yang saya nampak dekat dalam podcast Miti hari tu. Boleh, tak ada masalah. Boleh, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada teknologis Ishamuddin Mat Rashid ataupun Isho atas perkongsian hari ini tentang pengalaman lah, basically pengalaman kerja, pengalaman kerjaya untuk hari ini, dan insyaAllah mudah-mudahan membuka mata untuk anak-anak muda di luar sana. Dan saya secara peribadi pun, saya sendiri pun baru tahu juga industri ini kan, new knowledge untuk saya juga yang mungkin kita pun boleh sampaikan kepada youngsters kat luar sana yang masih lagi terfikir-fikir apa arah, apa cabang. Engineering ni besar, luas, jadi explore lah bersama-sama. Terima kasih banyak-banyak, dan kepada anda semua terima kasih juga kerana menonton sampai ke penghujung rancangan. InsyaAllah kita jumpa lagi hanya dalam Sembang Santai NIMP 2030. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum. Bye.